Okay guys, finally guys, kita dah sampai Vivo X300 Ultra, siap sekali dengan dia punya fotografi kit guys. Finally. So kita dah ada S26 Ultra, obviously lah, memang setiap tahun ada. Kita juga obviously dah ada Xiaomi 17 Ultra. Kali ni siap ada dengan Lite punya version ataupun Leica Edition. Lepas tu Oppo Find X9 pun dah masuk model Ultra dia officially dekat global. Dan akhirnya kita juga dapat Vivo X300 Ultra siap dengan fotografi kit dia. Basically video ni simple je. Jom kita unbox tengok apa yang dibuatkan oleh Vivo Malaysia kali ni. Let's go. So macam korang boleh nampak, inilah kotak dia. Aku setiap kali kalau unboxing kotak yang besar ni memang aku sangat-sangat excited X300 Ultra Photography Kit co-engineered by Zeiss. Kotak yang sangat-sangat besar. Apa dekat belakang ni? Tengok sikit. Not for sale. So varian yang kita dapat ni adalah 1TB 16GB, warnanya hitam black. Sebab dia ada dua color tak silap aku, satu warna step green yang hijau-hijau, satu lagi warna black macam tu lah. Jadi jom kita buka. Buka dia macam ni, bismillahirrahmanirrahim. So bila kita buka, hello photographer. Dekat bawah sini adanya the X300 Ultra itself lah, dekat bahagian atas ni. So yang ni kita buka kejap lagi. So presentation memang sangat-sangat mewah lah. So dekat atas settle macam ni lah. Dekat bahagian bawah ni kita kena tarik macam laci ni, di mana dekat bawah ni lah terdapatnya segala perkara-perkara yang lain lah. So korang boleh pause dan baca snack screen ke apa. Ini adalah barangan yang expected to be have here. So wow. Macam korang boleh nampak memang penuh guys. Aku sampai terpaksa menyengit tau nak bagi estetik. Alright, first thing first, obviously kita dapat dia punya casing dia guys. Casing dia warna silver kali ni, menyala cuy. Okay, atas bawah dia open, kat sini ada flat lain macam sikit. Dalam dia macam suede velvet, nice soft touch. Dekat sini ada premium dia, button covered. Alright, kamera dia boleh tahan tebal. Yang ni obviously kita boleh buka untuk gantikan dengan step up ray ataupun dia punya modul-modul dia lah. Kemudian dekat sini juga kita dapat documentation yang kita tak akan baca ni. Lepas tu dekat sini kita ada satu kotak apa ni? Dekat dalam ni adanya dia punya ring dia semua dekat dalam ni lah. Yang first ni adalah 67mm mount ring. Ini aku rasa dia punya decoration je lah untuk depan dia tu. Lepas tu kita ada 67mm filter adapter. Kalau korang nak masuk ND filter ke CPL filter ke, boleh pakai yang ini. 67mm size dia And then kita ada dia punya mount ring untuk dia punya telephoto extender dia guys. Ada Zeiss macam tu, warna silver. And then ni kita dapat dia punya layard dia ataupun strap dia lah, kalau korang nak gantung ala-ala macam kamera dekat leher korang lah. Dan yes, sangat-sangat panjang guys. Dan dekat sini ada Vivo dengan PGY Tech. So dia collaborate dengan PGY Tech. Ini memang material macam kamera profesional. Dan aku rasa kalau korang tak pakai kat Vivo ni pun, korang nak pakai kat kamera korang pun tak ada masalah ni. Memang sangat-sangat robust ni, premium. Lepas tu yang kecil ni dia punya extra dia lah. Yang ni kalau anda kata yang ini korang hilangkan ke apa. Dan dekat sini kita ada so called macam tripod collar ring guys. Di mana kalau korang assemblekan dia, buka yang ini and then masuk dekat sini, ikat balik, dan korang akan masukkan lens extender dekat sini. Yang ini korang boleh pacak dekat atas tripod supaya dia dapat menampung beban lens yang besar dan juga mungkin sedikit berat tu lah. Nanti kita akan demo kejap lagi lah. So kita ada dua size dekat sini, korang boleh tukar-tukarkan dia. And then korang dapat 4 lens cap Dia ada yang besar, yang sedikit kecil. Yang ini yang dekat belakang dia lah, dekat pangkal dia lah. Ada 4 dekat situ. Ini rasanya additional kot, Vivo Zeiss. Lepas tu kita dapat dia punya grip dia. Inilah segala remote control dia semua kat sini. Ada banyak button sekarang ni, banyak dial, warna silver. Kat sini material dia macam rubber sikit tau. Walaupun nampak macam plastik, hard plastik tapi rubber. So ada connector type C. Bawah ni ada pengecasan dia. Ni boleh letak dekat track tu untuk tripod ke apa. Ni release dia lah. Nice lah warna silver ni. Dan of course kita dapat dua telephoto extended zoom lens dia sekarang guys. Rasa dia memang sangat-sangat mahal. Yang kecil ni adalah telephoto extender 200mm, equivalent to magnification 2.35x macam tu. Yang ni tak silap aku sama macam lebih kurang yang Pro punya. Yang ini adalah extender 400mm Ini lebih kurang bersamaan dengan magnification 4.7 kali sekarang. Lawa lah, warna ni baru nampak macam warna Zeiss yang mahal punya
macam kamera betul lah kan. So kita tengok yang kecil dulu. Okay, ni landscape tu macam tadi tu. So nampak dekat sini 2.35 kali punya zoom telefoto dia. Dan dekat belakang ni, ush, ini memang rasa mahal lah size. And then yang ini, yang besar ni lah. So 400mm equivalent, 4.7 kali telefoto lah. Vivo Zeiss. Wah, ada barcode dia dekat situ Ini besar. So basically settle yang dekat dalam kotak ni kita masukkan balik. Ush. Oh, nice. Nice Now kita nak fokus kepada Vivo X300 Ultra itu sendirilah. Again, aku punya ni 1TB 16GB. Warnanya adalah hitam. Kenapa tak bagi warna hijau Vivo? Bagilah hijau ni kali, tapi tak apa. Bismillah. Alright. So dekat dalam kita terus dapat the device itself, iMeI punya stiker. Dekat bawah kita dapat first thing first, full covered silicone casing berwarna hitam design by Vivo. Kalau tanya pada aku lebih prefer yang semi-transparent ataupun transparent. Dia nampak lebih trendy sikit lah. Yang hitam ni nampak macam biasa sikit lah kan. Tapi it's nice to have. Lepas tu bawah ni kita dapat documentation yang kita takkan baca. Another box bawah ni kita dapat SIM eject tools. Sebelah sini kita dapat kabel Type-C to Type-C, charging cable dia. Dekat sebelah sini kita dapat dia punya adapter pengecasan Type-C, yang ini adalah 100W katanya. 100W flash charge. So itu je lah dalam kotak. Kita letak tepi dulu. So to the main event, jom kita unwrap. Bismillahirrahmanirrahim. Right, so inilah dia Vivo X300 Ultra berwarnakan hitam guys. Kalau kena cahaya dia ada sikit gradient dekat situ, tapi warna hitam lah kan. So kita boot up, kita setting up sekejap. Bismillah. So dah settle boot up. Alright, first thing first, dari segi design ni macam korang boleh nampak, dia menggunakan unibody 3D glass ataupun unibody 3D glass fiber lah. Warna dia dipanggil sebagai volcano black lah. So unibody ni maksudnya apa? Dia satu tau. Dia satu. Dia satu. Depan terpisah dia satu. Dan warna ni sangat-sangat cantik. Walaupun dia hitam, untuk modul kamera dia, kalau korang boleh nampak, dia sangat-sangat tebal. Obviously ini adalah kamera centric punya ultra model daripada Vivo. Dan dia menggunakan metal biscuit style punya style untuk kamera ni lah. Dia macam biscuit style. And then dia ada classic null texture dekat situ lah. Dan dia juga kalau korang boleh nampak, kita close up sikit, dia ada those signature red ring punya design dah. Dia ala memang kamera lah. Dari segi berat dia sekitar 232 gram. Ini totally a hefty punya ultra phone definitely. Tapi untuk model ultra, kalau kau tanya pada aku, ketebalan keberatan dia sejajar dengan model ultra lain dekat dalam pasaran ketika inilah. Cantik lah untuk display pula, dia punya display ni 6.82 inci. Yes, kaca dia unibody 3D juga dah. Lepas tu dia ada rounded lah 4 bucu ni. Tapi flat display korang mesti suka kan. Sekarang kita dah kembali beralih kepada flat display. So this is a proper punya flat display ultra model. Dan obviously dia menjalankan Origin OS. Yes, Origin OS Sekarang dia dah tak pakai Vantage lagi. Semua Vivo, iQOO semua dah pakai Origin OS. Really smooth, really fluid. Ada macam-macam AI punya features. Tapi the main highlight obviously dia punya kamera dekat belakang yang tebal ni lah kan. Di mana macam korang boleh nampak dekat sini kita dapat triple camera setup. Obviously dia punya kamera utama dia adalah menggunakan sensor Lumia 901 200 megapixel 35mm Zeiss documentary punya focal length macam tu, f1.85 SIPA 6.5 guys. Makful betul kan? Sebab apa? Sekarang semua peranti-peranti dia datang dengan all the specification, all the big sensor, good sensor, SIPA semua kan. Sebelum ni kita tak dengar SIPA-SIPA, sekarang semua dah ada SIPA yang sangat-sangat tinggi macam tu. Means that stabilize super good like a gimbal should be. Lepas tu untuk dia punya telefoto dia adalah 85mm Zeiss gimbal grade FPO telefoto. Sensor pun 200 megapixel, 1/1.4 inch Yang ini adalah SIPA 7.0 guys. For time being, SIPA 7.0 adalah yang paling tinggi dekat dalam kalangan mana-mana telefoto punya sensor dekat pasaran ketika ini. Lepas tu untuk ultra wide dia pakai 14mm Zeiss ultra wide angle 50 megapixel, Sony Lithium 818.
Lepas tu untuk selfie kamera dia adalah 50 megapiksel punya sensor lah, JN5 macam tu. Dan obviously dia juga hadir dengan Zeiss T coating nampak bila ada logo biru, Zeiss T coating bagi mengurangkan silau macam tu lah. So jom kita masuk ke dalam kamera interface dia sikit. So ini adalah dia punya kamera interface dia lah, what you can expect lah daripada Vivo X300 Ultra. Dia ada street photography, landscape, portrait, and then portrait effect ni ada semua lah kan korang nak. And then dia ada foto, video. Video dia kita tengok dia boleh sampai berapa? Boleh sampai 8K 30fps. 4K dia boleh sampai 120 fps. Default quality dia kita ambil, usually aku akan 4K 60 lah, both selfie dan juga rear punya video cam. And then dia juga ada Pro mode kalau korang nak go for Pro. Oh, ada animation ada animation. And then dekat sini of course nampak terus masuk macam lot ataupun lux dia lah. Nampak kat sini korang boleh pilih nak apa. Alamak, nice gila dia punya interface dia nice kan. Alright, so itu adalah dia punya Pro video punya mode dia. Portrait video, don't worry, memang power. Vivo one of the best. And then ada macam-macam lagi dekat sini lah. Dan ada juga telephoto extender. Speaking about telephoto extender, sebelum kita terlupa, jom kita sarungkan beliau dengan casing ni. Ini bau lawa Aku rasa memang kena pakai casing ni lah. Bau nampak macam, korang nampak ni dia nampak macam proper punya ultraphone lah. Kamera punya ultraphone kan. Nice. And then untuk masukkan dia punya lens dia, kita kena tekan sini, kat sini. Dan korang ambil dia punya mount ni. Korang tengok dia ada marking ni, anak panah ni. Korang tengok ada titik kat situ. Jadi should be masuk situ. Korang lock in place. Bunyi besi ngilu lah dah pasang macam ni lah rupa dia. Encam. Sebelum tu jangan lupakan dia punya grip dia ni. Grip dia ni senang je, korang masuk sini, lock in place macam tu. Nampak? Dia akan jadi macam ni lah. Lepas tu kita masukkan lens yang kecil dulu. Nak masukkan dia sama je, korang nampak ada marking ni, titik ni kan. Korang tengok dekat sini, dan korang masuk dekat sini. And korang lock in place. Dia jadi macam ni lah. Lama lawa lah warna ni memang lawa gila. Bukan lawa sikit, ini memang nampak premium nampak macam steel, nampak macam Sigma camera, yes. And then dekat depan macam ni rupa dia lah. Kalau anda kata yang 200mm punya lens extender dia lah, dia nampak macam yang Pro punya. Yang ni still lagi boleh handle lah, okey lagi bagi aku. Tak payah pakai dia punya untuk tripod punya collar pun okey kan. Dan kita try masuk yang besar sikit. Nak buka dia, korang tekan sini, pusing. Alright. And then ambil yang besar ni. And then sama je korang ambil marking ni, kau ikut marking situ. Masuk, pusing. Gorgon guys. Yang ini masih lagi okey bagi aku. Bagi aku tak perlu korang nak pakai collar, kecuali korang nak ambil slow punya shutter speed punya shot, dan korang tak nak ada gegar walaupun dia ada sifar 7.0, then you should use the collar lah. Collar dia yang ini, kita try tunjuk pada korang. Korang nampak ni kan, korang masuk sini. Okay, korang longgarkan sikit supaya dia buka. And then korang ikutlah korang nak letak macam mana kan. Korang nak letak dekat lens dia ke apa. So dia akan jadi lebih kurang macam ni. Jadi korang akan letak dia atas tripod. Sebab apa? Lens yang berat. Jadi phone ni akan tergantung macam ni lah. Phone ni tak berat, jadi dia should be okay je. Lens yang berat sikit kan, jadi korang akan letak macam ni. So for example lah, aku terus cari ini macam monopod aku. Okay, katakanlah aku terus demo kat korang lah, senang je. Alright, korang pun nak ambil gambar kan. Okay, so korang nampak ni, dia ada bawah ni. Dia ada bawah ni kan. Kau kepit dekat sini. Support tak? Harap-harap sama. Okay, boleh support. So dia akan jadi lebih kurang macam ni. Alright, tu korang boleh adjust tinggi dia lah. So dia akan jadi macam ni lah. Nampak? Macam nak shoot burung ke apa kan. Macam kecil. Lagi sekali. Kecil. Macam itu kata dia lah. So dapat bayangkan macam ini kejadian dia macam tu. Tapi most of the time aku rasa untuk orang-orang biasa macam aku, macam kita akan macam ni pun dah cukup. Tak perlu bawa benda ni, tapi it's good to have. Jadi nampak Vivo agak thoughtful sikit pasal benda ni lah. Untuk yang prosumers pun boleh guna. Tak adalah ada orang rasa macam gimmick-gimmick ke apa kan. Lepas tu bila korang dah connectkan dia punya grip tu, dia akan keluar lah dia punya connection ni, apa features yang ada, dials yang ada. Nampak? Macam-macam benda lah. Banyak benda korang boleh customize kat sini lah. Dan boleh masuk sini. Nampak?
Dia ada connection method dah obviously. Zoom level, video button. Kan ada banyak button kan. Of course kalau nak guna korang kena masuk balik dekat more tadi, ambil telephoto extender ni. Baru dia akan berfungsi lah. Nampak? Ada setting-setting dia nampak. Oh macam-macam benda dia keluar nampak dia ada inverted image. So kita pakai yang mana sekarang? Kita pakai yang besar ni, kena pilih lah. Yang ini pun maknanya compatible. Maknanya kita boleh pakai yang Pro punya. Pro, Ultra. So onkan dia. Settle. And that's basically it. Untuk video unboxing ni pun dah panjang berjela, tapi stay tune untuk video review dah selanjutnya untuk Vivo X300 Ultra complete dengan extender kit ataupun fotografi kit dia ni lah kan. Apa yang korang nak tahu, apa yang korang nak kita test untuk Vivo X300 Ultra complete dengan benda-benda ni, korang komen je dekat bawah. InsyaAllah kita akan cuba tunaikan. Tidak di sini, di platform-platform lain. Korang boleh check it out dekat platform semua Izami Gadget. Dan sampai berjumpa di konten akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Stay Ultra. Ciao.